Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hadirin yang dihormati, pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam forum kita pada hari ini. Forum yang bertemakan Bahasa di Julang, Negara Gemilang ini bertujuan untuk mengupas peranan bahasa sebagai tonggak kepada keutuhan negara dan identiti bangsa. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri masyarakat dan menyatukan rakyat yang berbilang kaum. Dalam era globalisasi ini, keupayaan kita untuk mengekalkan martabat bahasa kebangsaan tanpa mengabaikan kepentingan bahasa lain amat penting untuk memastikan kemajuan negara sejajar dengan kemantapan identiti nasional. Bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan barisan panelis yang dihormati. Yang berbahagia, Dr. Nur Adlina, pensyarah Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan Melayu yang akan mengupas kepentingan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi. Yang berbahagia, Dr. Nur Jauza, seorang aktivis sosial yang aktif dalam program-program perpaduan antara kaum yang akan berkongsi pengalaman dan pandangannya mengenai peranan bahasa dalam menyatu padukan masyarakat. Yang berbahagia, Dr. Nur Izyani, seorang ahli psikologi yang akan membincangkan bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran, identiti dan perpaduan sosial. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan forum ini kepada moderator kita, Encik Alif Aizam, untuk memulakan sesi perbincangan. Dipersilakan Encik Alif. Terima kasih Saudari Ain selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana sama-sama kita dapat berkumpul dalam satu sesi forum yang bertajuk Bahasa di Julang, Negara Gemilang. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan barisan panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Yang pertama, yang berbahagia Dr. Jauza selaku ahli aktivis bahasa Melayu. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Yang kedua, yang berbahagia Dr. Izyani selaku pakar psikologi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Yang ketiga, yang berbahagia Dr. Adlina selaku pensyarah bahasa Melayu dan kesusasteraan. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Cik Alif. Sama-sama. Jadi, tanpa melengahkan masa, ingin saya mengajukan soalan pertama mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan ajukan soalan ini kepada Dr. Jauza. Dr. Jauza, dalam mendepani era globalisasi yang penuh dengan cabaran, ingin saya mengajukan soalan pertama kepada yang berbahagia, Dr. Jauza. Okey, Doktor. Berdasarkan kajian yang Doktor lakukan, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu pada masa kini? Dipersilakan Doktor. Terima kasih Encik Alif atas soalan yang begitu menariklah bagi saya. Pada pandangan saya sendiri, terdapat pelbagai cabaran dalam kita sebagai seorang individu untuk mendidiklah insan-insan ni. Tapi pada pandangan saya, cabaran utama untuk memartabatkan bahasa Melayu ni sangat kompleks kerana ianya terdiri daripada pelbagai aspek. Contohnya, Contohnya dari segi pendidikan, sosial mereka dan teknologi. Betul. Seperti kita tahu, teknologi sekarang makin berkembang. Ya. Dan kanak-kanak pun, remaja kini pun sangat suka dengan menggunakan teknologi berbanding buku. Faham? Faham. Jadi, pertama saya rasa pengaruh bahasa Inggeris yang kuat telah menyebabkan ataupun telah menjadi cabaran utama bagi kita.
Kerana dalam dunia yang semakin global ini, bahasa Inggeris ni sering dianggap bahasa seperti bahasa yang majulah daripada Yang bahasa maju. Melayu. Betul. Dan banyak dalam untuk menerima peluang pekerjaan pun dia menyuruh kita untuk bercakap dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Betul. Jadi bahasa Inggeris ni penggunaan dia menjadi skala yang lebih besar berbanding bahasa Melayu di dalam negara kita hari ini. Hal ini memang jelas akan memberi kesan kepada generasi akan datang. Mereka mungkin akan lebih memilih untuk belajar bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu kerana mereka berpendapat bahasa Inggeris ini lebih penting daripada bahasa Melayu. Kedua, saya rasa sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang kekurangan bahan ilmiah, yang mungkin berkualiti tinggi dalam bahasa Melayu. Walaupun ada usaha segelintir ataupun ada usahalah buku-buku yang mempunyai penterjemahan. Yang menterjemahkan, tapi jumlah bahan tersebut tidak mencukupilah untuk remaja yang hari ini makin membiak dalam negara kita ni. Macam tu. Akibatnya pelajar dan pengkaji akan lebih banyak merujuk kepada sumber dalam bahasa Inggeris. Jadi sekaligus ianya akan mengurangkan kebergantungan terhadap bahasa Melayu dalam bidang akademik ini. Jelas ke Encik Alif? Sangat jelas. Jadi kita ingin bertanya kepada Dr. Izyani, bagaimana pendapat doktor mengenai perkara yang diberitahu oleh Dr. Jauza? Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Alif. Pada pandangan saya amat setuju dengan pendapat Dr. Jauza, iaitu bahasa Inggeris ni merupakan cabaran utama dalam masyarakat kita pada hari ini. Betul-betul. Jika kita tidak menangani bahasa Inggeris ni, saya khawatir bahasa Melayu ni akan terus dipinggirkan dalam arus pembangunan negara kita. Itu pendapat saya. Itu pendapat. Okey, terima kasih Dr. Izyani. Jadi benarlah orang kata jika bahasa ni tidak dimartabatkan, maka ia akan pupus di telan zaman. Seterusnya, kita bergerak kepada soalan kedua. Ingin saya ajukan soalan ini kepada Dr. Izyani. Jadi doktor, kita pun tahu dalam memartabatkan bahasa Melayu ini terdapat banyak cabarannya. Jadi menurut pandangan doktor, apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam dunia pendidikan? Dipersilakan doktor. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Alif atas soalan yang diajukan tadi. Sama-sama. Pada pandangan saya, pertama adalah kurangnya penekanan terhadap bahasa Melayu dalam kurikulum yang menjadi isu yang amat membimbangkan sekarang ini. Walaupun bahasa Melayu ni digunakan ataupun diajar sebagai subjek teras pada masa kini, tetapi pendekatannya kadang-kadang terlalu berfokus pada aspek tata bahasa sahaja ataupun format penulisan sahaja. Betul. Jadi ini membuatkan pelajar tu kurang berminat kerana mereka menganggap subjek ni sukar untuk mereka faham. Saya rasa itu adalah cabaran pertamanya. Kedua, kaedah pengajaran guru itu sendiri. Kaedah pengajaran guru? Betul. Okay. Kaedah pengajaran guru itu sendiri yang memberi kesan yang besar kepada murid. Iaitu kadang-kala generasi muda kini banyak berkomunikasi melalui media massa dan media sosial yang penuh dengan bahasa rojak, bahasa campur-campur. Jadi mereka suka untuk menggunakan bahasa Melayu standard. Ya, dan ini secara tidak langsung mempengaruhi cara mereka menulis dalam penulisan mereka. Jadi saya rasa bahasa rojak ni juga mengganggu ataupun mempengaruhi juga bahasa Melayu kita. Dan ketiga, saya rasa kaedah pengajaran guru tu yang tidak menarik untuk murid. Iaitu guru ni menggunakan kaedah yang terlalu tradisional. Iaitu mengajar murid secara hafalan. Kita perlu terapkan macam bahan batu mengajar supaya menarik minat murid tu untuk belajar bahasa Melayu itu sendiri. Jadi saya rasa itu adalah carangan ataupun penambahbaikan untuk bahasa Melayu. Dan cabarannya adalah penggunaan bahasa rojak tersebutlah. Jadi itu saja pandangan saya untuk soalan Encik Alif tadi. Jadi apa pandangan Dr. Jauza? Ya, Dr. Izyani, saya sangat bersetuju dengan kesemua hujahan yang dikeluarkan oleh Dr. Izyani sebentar tadi. Tapi izinkan saya bertanya, apakah contoh
bahasa rojak yang dimaksudkan oleh doktor sebentar tadi? Sebagai contoh, pelajar-pelajar universiti iaitu penggunaan bahasa Inggeris mereka dalam aplikasi WhatsApp, iaitu sebagai contoh dia guna I sebagai saya. Macam I nak pergi library. Dia mencampurkan bahasa Melayu kita dengan bahasa Inggeris. Jadi perkara-perkara ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan remaja. Ia juga turut berlaku dalam kalangan orang tua dan sebagainya. Contohnya, you nak pergi mana dan lain-lain. Jadi ingin saya bertanya kepada Dr. Adlina, bagaimanakah pendapat doktor mengenai hujahan yang diberikan oleh Dr. Izyani sebentar tadi? Dipersilakan. Terima kasih Encik Alif. Saya amat bersetuju dengan pandangan Dr. Izyani. Kerana saya rasa bahasa rojak sekarang perlu ditangani dengan segera. Kerana jika tidak ditangani, bahasa rojak ni akan terus merosakkan bahasa Melayu kita. Pada hari ini. Betul. Jadi terima kasih Dr. Adlina. Memang begitu. Kita perlu berusaha untuk menangani isu bahasa rojak dan juga penggunaan bahasa rancu dalam komunikasi kita agar bahasa Melayu ini dapat dijadikan sebagai bahasa komunikasi utama. Jadi kita bergerak kepada soalan ketiga yang ingin saya ajukan kepada Dr. Adlina. Dr. Adlina, sebagai pensyarah bahasa Melayu dan kesusasteraan, apakah cabaran yang doktor perhatikan dalam kalangan mahasiswa kini? Bagaimanakah bahasa Melayu itu digunakan dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi di Institut Pengajian Tinggi ataupun Institut Pengajian Awam? Dipersilakan. Terima kasih Encik Alif. Pada pendapat saya yang pertama ialah pengaruh budaya luar yang semakin menguasai gaya hidup bahasa kita pada waktu kini, yang menyebabkan aspek bahasa kita semakin bercelaru. Budaya K-pop dari negara luar juga seperti Jepun, Korea juga mempengaruhi bahasa kita kerana remaja sekarang lebih mengikuti budaya-budaya luar. Betul tu. Budaya-budaya luar ni dia lebih pada menarik minat berbanding bahasa kita sendiri. Bagi pelajar-pelajar, mereka merasakan budaya luar ni menjadi satu tarikan. Betul. Kerana bahasa luar ni bila diorang pakai, diorang rasa macam diorang dah hebat berbanding pelajar-pelajar yang lain. Betul. Jadi disebabkan itu, pelajar-pelajar ni lebih gemar menggunakan bahasa asing Daripada bahasa kita sendiri. Ya, betul Encik Alif. Yang kedua, sikap tidak ambil peduli dalam kalangan masyarakat turut membimbangkan. Kerana ia sudah menjadi satu masalah yang besar. Mereka menganggap bahasa Melayu ni sebagai bahasa yang kedua. Kerana bahasa Inggeris lebih relevan digunakan dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan juga pelajaran. Sikap ini menyebabkan bahasa Melayu diambil remeh oleh semua masyarakat pada waktu kini. Apa pendapat Dr. Izyani tentang apa yang saya beritahu tadi? Betul. Pada pandangan saya, benar pada masyarakat pada masa kini tidak ambil peduli akan bahasa Melayu kita. Jadi saya sokonglah pandangan Dr. Adlina akan isu tersebut. Terima kasih Dr. Adlina dan juga Dr. Izyani di atas perkongsian ilmu mengenai cabaran memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kita bergerak kepada sidang kedua. Kita telah tahu mengenai pelbagai cabaran memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, kita ingin barisan panel berkongsikan mengenai langkah-langkah untuk mendepani cabaran memartabatkan bahasa Melayu. Okey, soalan pertama ingin saya ajukan kepada Dr. Izyani. Jadi, Dr. Izyani, selaku pakar psikologi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu pada masa kini? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Encik Alif atas soalan tersebut. Sama-sama. Pada pandangan saya, pertama, kita semestinya perlu memperkukuh kurikulum sekolah. Iaitu Kementerian Pendidikan ni perlu memastikan pengajaran bahasa Melayu ni tidak hanya berfokuskan kepada tata bahasa sahaja, tetapi memfokuskan ataupun menekankan aspek komunikasi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran mereka. Kedua, saya rasa
guru ni perlu bersikap inovatif supaya pelajar ni tidak bosan. Betul. Dan dapat menarik minat pelajar tu untuk mengetahui atau belajar bahasa Melayu kita. Jadi antara langkah dia adalah penggunaan bahan multimedia seperti video ataupun pembelajaran melalui interaktif, melalui media sosial. Dan saya rasa langkah-langkah ini boleh menarik minat mereka untuk belajar lagi ataupun menarik minat mereka untuk mempelajari bahasa Melayu kita. Yang ketiga, saya rasa aktiviti kurikulum sendiri perlulah berasaskan bahasa Melayu. Macam mana tu maksud doktor? Seperti program yang dianjurkan di sekolah. Ya. Macam kita boleh anjurkan pertandingan pidato yang memartabatkan bahasa Melayu kita. Yang melibatkan bahasa Melayu. Betul. Saya rasa itulah antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan ataupun pihak Kementerian Pendidikan lakukan untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu kita ni pada masa kini. Okey, terima kasih Dr. Izyani. Jadi saya ingin bertanya pandangan kepada Dr. Jauza. Bagaimanakah pandangan Dr. Jauza mengenai input yang diberikan oleh Dr. Izyani sebentar tadi? Dipersilakan. Terima kasih Encik Alif atas soalan anda sebentar tadi. Sama-sama. Pada pendapat saya sendiri, saya sangat setujulah dengan semua yang dilontarkan oleh Dr. Izyani sebentar tadi kerana langkah-langkah tersebut memang sangat efektif untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Contohnya seperti yang Dr. Izyani beritahu, kita boleh mengadakan pertandingan ataupun aktiviti seperti pidato, melakukan teater yang memang akan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Jadi murid-murid ni tidak akan tercampur dengan bahasa-bahasa rojak ataupun bahasa-bahasa pop yang diberitahu oleh Dr. Adlina. Itu sahaja Dr. Terima kasih Dr. Jauza. Jadi kita bergerak kepada pandangan daripada Dr. Adlina. Bagaimanakah pandangan Dr. Adlina mengenai input yang diberikan oleh Dr. Izyani sebentar tadi? Silakan. Terima kasih Encik Alif. Saya sangat menyokong pandangan Dr. Jauza dan Dr. Izyani tentang cara-cara untuk memartabatkan bahasa Melayu tersebut. Saya juga sangat percaya bahawa ibu bapa turut berperanan penting untuk memartabatkan bahasa Melayu ni. Ibu bapa harus menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah untuk anak-anak mereka. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih Dr. Adlina. Tanpa melengahkan masa, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Terima kasih Encik Alif. Sama-sama. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Dr. Izyani sebentar tadi. Pada pandangan saya, langkah lain yang boleh kita lakukan untuk menaikkan minat para remaja ni, saya berpandangan kita boleh bersepakat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mewajibkan semua pelajar seperti aktiviti syair, aktiviti pantun dan teater. Jadi pelajar ni akan melibatkan diri mereka dan dalam masa yang sama mereka boleh belajarlah tentang bahasa Melayu ni dan ini dapat menarik minat mereka kerana jika mereka tidak menyertai ataupun jika mereka tidak menyertai aktiviti-aktiviti ini, mereka tidak akan tahu tentang indahnya bahasa Melayu ni, pentingnya penggunaan bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi pandangan saya, DBP ni boleh melaksanakan aktiviti atau kegiatan yang lebih aktif lah supaya dapat menarik minat pelajar kita di sekolah. Itu sahaja. Terima kasih Dr. Jauza di atas jawapan yang begitu bernas mengenai langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Jadi, kita akan bergerak kepada langkah yang ketiga yang akan diberikan oleh Dr. Adlina. Jadi, Dr. Adlina, bagaimana pula pendapat doktor mengenai langkah-langkah dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Terima kasih Encik Alif. Sama-sama. Pada pandangan saya percaya ibu bapa turut mempunyai peranan penting di rumah untuk mendidik anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa menjadi model atau teladan yang sangat baik kepada anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Melayu secara konsisten di rumah supaya anak-anak mereka lebih terikut dengan menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Antara langkahnya ialah ibu bapa boleh menyediakan buku-buku ataupun bahan-bahan bacaan di rumah supaya
anak-anak mereka boleh menggunakan bahan bacaan tersebut untuk lebih mendalami bahasa Melayu. Itu sahaja pandangan saya, Encik Alif. Terima kasih Dr. Adlina mengenai langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jadi, itu sahaja hujahan yang diberikan oleh Dr. Adlina. Maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini mengenai bahasa dijulang negara gemilang. Jadi, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada barisan panel kita yang hebat-hebat belaka dalam hujahannya, memberi input yang amat bermanfaat, dan agar input-input yang diberikan dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat Malaysia. Itu sahaja sesi forum kita pada hari ini. Jika panjang umur, kita akan bertemu kepada sesi forum yang lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada para panelis atas perkongsian yang sangat bernas dan bermanfaat. Forum pada hari ini telah membuka minda kita tentang betapa pentingnya menjulang bahasa sebagai identiti bangsa dan alat penyatuan negara. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan jati diri dan maruah negara. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama mengangkat bahasa kebangsaan ke tahap yang lebih tinggi. Bukan sahaja dalam pertuturan harian, tetapi juga dalam bidang ilmu, pentadbiran dan teknologi. Dengan menjulang bahasa, kita memartabatkan maruah bangsa dan memastikan kemajuan negara terus berakar dalam identiti yang kukuh. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan penyertaan semua. Semoga kita terus komited dalam usaha memartabatkan bahasa demi kemilangan negara.